قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Di sebuah zaman yang penuh dengan pilihan, jalan yang bersimpang siur dan waktu yang bergerak pantas, Al-Quran tetap menjadi tali Allah yang kukuh dan jalannya yang lurus. Ia adalah suara paling indah, paling merdu dan petunjuk paling benar menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Di Yayasan Pendidikan Itqan, kami berlumba dalam cahaya yang dibaca, hidayah yang ditanam dan kedudukan yang ditinggikan dengan ayat-ayat suci. Menuju darjat yang paling tinggi, inilah medan Al-Quran. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Tempat akal disinari, hati dimahkotai dan nilai keunggulan disemai. Dianjurkan daripada Yayasan Pendidikan Itqan dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia serta tajaan mulia daripada Atashe Agama Kedutaan Arab Saudi di Malaysia. We pledge to continue our effort in collaboration with the esteemed institution like Itqan to ensure the endurance legacy of Quranic education. Maka bermulalah Musabaqah Hafazan Al-Quran Itqan Kebangsaan sesi ke-17 bagi tahun 2025. Daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. They can play, they can enjoy their childhood, but same time we feed them, we teach them to memorize Quran. Memorization is very important, but most important thing is tadabbur. Next year competition, not we have this grand competition hafazan, but same time we want to know how far our children, our students understand Quran. Lebih daripada 1,800 peserta lelaki dan perempuan dari seluruh negeri di Malaysia telah menyertai peringkat saringan awal. Daripada jumlah itu, 200 peserta terbaik telah melangkah ke peringkat akhir. Seramai 36 orang hakim pakar yang dipilih dengan teliti berdasarkan kriteria yang ketat telah mengadili pertandingan ini. Dengan ciri-ciri penjurian yang unik yang disediakan oleh pihak Itqan dengan menggunakan komputer masing-masing dengan laptopnya dan juga dengan subhanallah teknologi yang terkini digunakan, itu sangat memberikan kualiti lah di dalam mengadili dan juga menghakimi hafazan-hafazan para peserta, insya-Allah. Alhamdulillah, pertandingan hafazan Al-Quran Itqan ini pelaksanaannya telah pun berlangsung selama 17 tahun. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur kerana dengan adanya pertandingan ini dapat memberi galakan kepada ramai lagi hufaz Al-Quran untuk terus ulang Al-Quran, ingat Al-Quran dalam masa yang sama, dapat memahami isi kandungan Al-Quran, dan seterusnya pertandingan hafazan ini merupakan satu platform dakwah untuk kita menunjukkan satu kemuliaan Al-Quran dan juga untuk mengangkat martabat hufaz Al-Quran di negara kita, Malaysia. Jadi insya-Allah semoga berjaya buat semua peserta yang menyertai pertandingan ini. Manakala pengurusan musabaqah diuruskan oleh pasukan profesional seramai 80 orang yang memiliki kemahiran tinggi. Pertandingan ini dijalankan dengan sistem yang canggih serta piawaian pelaksanaan yang sangat teliti. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Saya suka menolong dan juga membantu generasi Al-Quran. Ikhlaskan hati, capai redha ilahi. Jom bersama-sama kami Itqan bagi menghayati Al-Quran bersama-sama. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz.
Senyum selalu kerana senyuman membawa kebahagiaan. You'll never walk alone. Al-Quran, teman sepanjang hayat. بالتعاون ينجح العمل. Selalulah mudahkan urusan orang lain kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa mudahkan urusan kita. The best of you are those who benefit others. Al-Mahiru bil-Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Setiap masalah boleh diselesaikan. Work hard, make difference. لا تحزن إن الله معنا. بالقرآن نسمو في مؤسسة إتقان. Untuk pengetahuan semua, program kita pada kali ini telah diurus seramai lebih 80 orang urus setia yang mana terdiri daripada antaranya pendaftaran, catering, media dan sebagainya bagi memastikan program pada kali ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah kesemuanya sangat-sangat bersemangat dalam melaksanakan tugas sehingga kita dapat lihat bahawa program kita pada kali ini amat-amat berjaya dan insya-Allah kita semua sama-sama berbakti kepada ahli Quran. Musabaqah ini bertujuan untuk menanam cinta Al-Quran dalam hati generasi muda, mendorong mereka untuk menghafaznya dengan sempurna, memahami dan menghayatinya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wa dharni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna وطعاما ذا غصة وعذابا أليما serta melahirkan generasi yang bersinar dengan cahaya Al-Quran, berakhlak dengan akhlaknya dan menjadikan ayat-ayatnya sebagai panduan hidup serta pelita dalam perjalanan mereka. Dengan visi yang menjulang tinggi ke langit dan tekad yang disinari oleh cahaya kitab Allah, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta, ibu bapa dan guru-guru yang sangat menggalakkan anak-anak mereka untuk menyertai pertandingan ini. Pertandingan ini dianjurkan bagi menggalakkan dan meningkatkan lagi semangat peserta ataupun anak-anak mereka dalam mengingati Al-Quran. Dan pada tahun ini juga kami menerima sebanyak 1,800 peserta yang menyertai pertandingan ini. Dan kami juga dibantu bagi menjayakan program pada tahun ini dengan penyertaan oleh komiti-komiti daripada IIUM sebanyak 90 orang. Dengan penyertaan ini kami dapat menjayakan majlis ataupun pertandingan ini dengan jayanya. Bagi akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak universiti, para sponsor dan juga semua penyumbang-penyumbang individu dalam sama-sama menjayakan program ataupun pertandingan hafazan Al-Quran peringkat kebahasaan pada tahun ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak semua warga ataupun masyarakat untuk menyertai pertandingan ini pada tahun akan datang, insya-Allah. Yayasan Pendidikan Itqan berbangga berhasil menganjurkan acara tahunan penuh keberkatan ini, sebuah perayaan Al-Quran yang disaksikan oleh para malaikat di langit dan diberkati oleh penduduk bumi. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Para pencinta Al-Quran berkumpul dalam taman ilmu dan kemuliaan, berpacu menuju puncak kemegahan. Mereka adalah generasi Al-Quran yang melangkah pantas dengan semangat yang membara menuju puncak kejayaan. Ini bukan sekadar pertandingan yang berlalu begitu sahaja. Ia adalah medan tekad yang membara dari seluruh pelosok Malaysia. Kami dari UNISA, kami berserta Itqan. Kami daripada Akademi Tahfiz Masjid Aman daripada Kota Baru, Kelantan, merasa sangat seronok apabila menyertai pertandingan ini dan kami harap akan diadakan lagi pada tahun-tahun yang akan datang
dan kami harapkan akan ada penyertaan yang lebih banyak kerana ia menggalakkan umat Islam supaya lebih dekat dan juga mencintai Quran. Jiwa-jiwa yang mencintai Al-Quran, lelaki dan wanita yang hidup dengan Al-Quran, menyuarakan ayat-ayatnya dan melangkah bersamanya menuju kejayaan yang hakiki. Inilah medan suci Al-Quran, bukan untuk merebut piala, tetapi untuk meraih keredaan Allah dan syurganya yang abadi. Pertamanya, setinggi-tinggi saya ingin merakamkan terima kasih wabil khusus kepada Associate Profesor Dr. Naswan Abdul Khadir dan juga seluruh warga-warga Yayasan Pendidikan Itqan kerana menganjurkan sebuah program yang bagi saya menjadi program tahunan bagi keluarga kami sendiri. Di samping itu, program ini saya telah melihat, menyaksikan telah meningkatkan mutu disiplin dan juga kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran. Saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kesihatan yang baik kepada seluruh warga Yayasan Pendidikan Itqan agar program sebegini dapat terus mekar di bumi Malaysia ini, khususnya agar menjadikan rakyat Malaysia mula menyedari tentang betapa pentingnya hidup bersama Al-Quran. Dengan itu, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh warga Yayasan Itqan dan juga para sukarelawan yang tidak pernah berasa penat dan lelah untuk menganjurkan program ini setiap tahun. Alhamdulillah. Maka beruntunglah mereka yang telah menyertai. Berjayalah mereka yang telah menyerlah. Mulialah mereka yang ikhlas dalam niat dan usaha. Terpujilah mereka yang memberi sokongan, menyumbang tenaga, masa dan pengorbanan. Saya Ustazah Sarizah binti Abu Hanifah daripada Mahad Integrasi Alam Impian Selangor. Saya membawa 25 orang pelajar untuk menyertai pertandingan Itqan. Program ini sangat bagus dan saya harap semoga tahun akan datang ia dapat diteruskan. Tahniah dan syabas buat kalian yang telah menyambut cahaya Al-Quran dan selamatlah kalian yang telah memperoleh keredaan Tuhan yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Program Musabaqah Itqan Berengkat Kebanggasaan pada tahun ini telah selesai dengan jayanya. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat, para penaja dan penyokong, para juri dan ahli jawatan kuasa, para peserta yang hebat serta ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan. Tahniah kepada pemenang, tahniah kepada huffazul Quran. Jazakumullahu khairan jami'an wa ja'alana wa iyyakum jami'an 'alal khairi wa fil khairi wa ma'al Quran. أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من ساهم في إنجاح فعاليات هذا البرنامج على المستوى الوطني، وأخص بالشكر العلماء الأفاضل من لجنة التحكيم، الداعمين الكرام، وكذلك أخص بالشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وسفارة خادم الحرمين الشريفين بماليزيا، وكذلك الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بماليزيا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itqan, generasi Al-Quran pemakin ummah.